Cara semak status port in. Jika pelanggan anda sudah daftar kekal nombor lama tapi prosesnya masih belum berjaya, jadi anda kena semak status port in mereka terlebih dahulu. Caranya, login masuk aplikasi Tonwa 2.0, klik dekat bahagian bisnes, kemudian klik port in status. Okey, masukkan nombor phone pelanggan anda kekalkan tu, kemudian klik check status. Jika masih dalam proses, dia akan tulis pending process. Warna dia warna oranye. Kalau proses tu dah pun berjaya, dia akan tulis completed warna hijau. Dan jika dah kena reject, dia akan tulis error warna merah. So, anda boleh klik dekat error message tu, dia akan tunjuk apa masalahnya dan cara nak selesaikan. Kemudian untuk proses balik, anda boleh klik sahaja button resubmit port in request. Dia akan proses balik lah. Jika dah proses berkali-kali tapi masih kena reject lagi, anda boleh klik sahaja button hijau ni untuk terus WhatsApp tim MNP HQ. Mereka akan bantu.